Assalamualaikum. Salam. Pak dengar cerita ada barang baru. Ni barang baru. Sebelum ni kita jual taco saja kan. Sekarang ni kita ada barang baru. Kita ada birria moza. Birria moza. Okey. Yang birria moza ni dalam ni ada daging. So depan saya ni birria moza lah. Okey. Ni ada dipping sauce ni ke macam mana? Betul. Yang ni sekarang kita ada 4 dipping sauce. So yang ni Nashville hot sauce. Ni sama macam dekat Chili's tu. Yang ni Chili's tu dia jual yang plain. Yang kita kat sini kita ada daging dalam dia. Dalam ni kita pakai daging yang kita masak kita punya tacos lah. Okey, Chili's nice. dia takkan boleh buat macam ni lah. Kecuali saya bagi resepi saya kat dia lah. Okey, yang ni Nashville hot sauce. Okey. Yang ini kita punya salted egg, dipping sauce salted egg. Okey. So sekarang ni ini kita punya spicy Korean sauce. Spicy Yang Korean. ini untuk customer yang suka pedas-pedas boleh ambil yang try yang ni. Okey. Yang last ni barbecue sauce. Barbecue sauce, sauce ni kalau orang yang suka macam ke arah western boleh try yang ni, rasa barbecue. Oh, ni moza dia. Ini moza kita, yang ini yang birria dalamnya daging dan yang ini plain, dalam dia cheese saja. Cheese saja. Okey, boleh. Sekarang saya nak masak yang birria punya. Ni dah ready. Yang ni dalam dia ada birria daging. Dia daging. Kalau yang Nashville hot sauce ni, before ni kita jual 2 keping untuk birria moza RM17. Tapi bila kita masuk yang 2 dipping sauce baru ni, ketiga dipping sauce baru ni, kita tambah RM2 extra. Okey. RM19 untuk satu set. Okey. Hari biasa kita buka pukul 1 sampai pukul 6. Hari Jumaat, Sabtu, Ahad kita buka 1 sampai pukul 10 malam. Oh, weekend sampai malam ah. Okey, baik. Ken, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.